Mandarin yang selalu orang Cina cakap part 1. So korang pernah tak kalau korang keluar dengan kawan ataupun pergi mana-mana kan, and then dekat luar, kadang-kadang bila facing dengan orang Cina, korang akan dengar dia cakap tui tui tui, tui tui tui, ataupun mungkin dia cakap dengan kawan dia ke kawan dia tanya kan, cakap tui ma, lepas tu kawan dia lagi seorang tu dia jawab tui tui tui. So apa maksud tui 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 tu? Tui 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 maksudnya betul betul betul. Betul betul betul. Benda tu sometimes macam common untuk kita bila bercakap dengan orang Cina, sebab kita nak emphasize yang benda tu is betul. Tapi we tend to repeat perkataan yang sama 3 kali, which is tui tui tui. So kalau korang dengar next time, maksud dia ialah betul betul betul. Perkataan kedua, kalau korang pernah dengar ada orang Cina sebut puyong puyong, rasa ni lagi familiar kot. Korang macam lagi senang untuk dengar perkataan ni. Ataupun maybe kawan dia tanya dengan dia kan, kawan dia tanya ni xiao ce ke ma? Tu kawan dia lagi seorang tu jawab puyong puyong. Puyong puyong tu maksudnya tak perlu, tak perlu. So lepas ni, kalau korang dengar ada orang Cina cakap kat luar macam tu, korang dah tahu apa maksud dia. Dia cakap, tak perlu, tak perlu. Perkataan ketiga, kalau korang pernah dengar ada orang Cina sebut, kei, kei. Kei, kei. Korang keluar, mungkin ada orang Cina, dia tanya dengan kawan dia kan. Dia tanya something macam, ni xiao ce ge ma? Kau perlukan ni tak? Kawan dia lagi seorang tu jawab, kei, kei. Kei, kei tu maksudnya, boleh, boleh. So kalau lepas ni, korang dengar orang Cina cakap, kei, kei. So maksudnya, boleh, boleh. 你们学到新的东西吗？Yap. Korang nak tahu perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.